Kalau korang tak daftar SSM sebab takut mahal, korang mungkin terkejut bila tahu kos sebenarnya. Antara sebab paling komen orang tangguh daftar SSM ialah sebab mereka ingat kos dia mahal. Ada yang fikir kena keluar ratus-ratus ringgit untuk daftarnya. Padahal untuk enterprise, kos dia sebenarnya sangat mampu milik untuk kebanyakan orang yang baru mula berniaga. Untuk mendaftarkan perniagaan di SSM, korang boleh pilih sama ada nak daftar atas nama trade atau milikan tunggal, iaitu mengikut nama di dalam kad pengenalan. Kalau korang guna nama sendiri ikut IC, kos dia lebih murah iaitu RM30. Tapi, kalau nak guna nama trade seperti Hana Beauty atau Boss Kitchen, fee-nya adalah berbeza iaitu RM60. Selepas pendaftaran, korang perlu renew setahun sekali sahaja. Jadi, sebenarnya sangat berbaloi untuk bina keyakinan customer dan jadikan bisnes korang lebih profesional. Tapi, jangan fikir lepas bayar terus settle. Korang juga kena pastikan maklumat bisnes betul, aktiviti perniagaan jelas dan renew ikut tempoh yang ditetapkan. Ramai orang terlupa renew sampai status bisnesnya telah tamat tempoh. Bila ada SSM ni, sebenarnya korang tengah bina asas yang lebih kukuh untuk bisnes jangka panjang. Next video, saya akan tunjuk macam mana nak daftar SSM online step by step.